Bila tiga benda ni tak stabil, itu yang buat dada rasa ketat, batuk tak henti dan nafas jadi pendek. Ramai orang ingat asma ni terjadi sebab cuaca sejuk atau habuk je. Tapi sebenarnya kajian sekarang dah tunjuk punca sebenar asma ni lebih dalam dari itu. Dalam saluran pernafasan kita ada tiga benda utama yang tentukan sama ada kita mudah semput atau tidak, keradangan, kahak pekat dan saluran yang cepat mengecut bila kena pencetus. Bila tiga benda ni tak stabil, itu yang buat dada rasa ketat, batuk tak henti dan nafas jadi pendek. Sedangkan akar masalah asma ni sebenarnya berpunca daripada keradangan dalam saluran pernafasan, kahak yang pekat, jangkitan kuman berulang dan penghasilan mukus berlebihan yang tutup saluran. Bila saluran pernafasan bengkak, kahak pekat tak keluar dan saluran menyempit, memanglah kita akan cepat semput. Tapi ramai orang yang tak tahu badan kita sebenarnya boleh stabilkan balik sistem pernafasan kalau kita bagi bahan aktif yang betul. Yang pertama, bahan anti radang semula jadi. Dalam kurs Al-Hindi ada costenolide dan dihydrocorticosteroid, dua kompaun yang terbukti dalam kajian untuk membantu kurangkan keradangan dalam bronchus. Yang kedua, expectorant semula jadi. Dalam kurs ada essential oils dan caustic acids yang bantu cairkan kahak pekat dan mudahkan dia keluar. Bila kahak tak blok saluran, nafas jadi lebih lancar. Yang ketiga, kurs bantu tenangkan saluran pernafasan yang cepat sempit bila kena habuk atau cuaca sejuk. Jadi nafas tak mudah tersangkut. Yang keempat, bahan anti-mikrob. Banyak serangan asma berlaku lepas kita kena selsema, batuk atau demam. Kurs mengandungi komponen antibakteria dan antivirus ringan yang bantu badan lawan jangkitan kecil sebelum ia trigger asma. Dan yang kelima, kurs bantu stabilkan mukus daripada terlebih dihasilkan bila cuaca lembap atau hujan. Inilah punca kenapa ramai orang batuk waktu malam. Ramai yang sebelum ni batuk tak berhenti, kahak pekat dan dada rasa ketat, bila konsisten 2 ke 4 minggu, pernafasan jadi lebih stabil. Kahak makin kurang, saluran pernafasan lebih lawas dan keradangan pun reda. Hidup pun rasa lebih tenang.